Oh, pagi yang redup sedap untuk saya. Dekat sini aku tengah di seberang jalan. Okey. Cepat. Baru kali semula. Hari ni tak nak laju-laju. Just nak monitor heart rate aku lah. Sebab baru ni aku ada buat stress test. Selepas aku rasa macam tak selesa pada dada aku. Alhamdulillah result dia okey. Dan stress test tu aku buat juga sebab BPM ataupun beat per minit tak normal. Aku rasa lah tak normal. Jadi sebelum event lepas siri 1 di next 9, kita kena check lah kondisi kita. Kita sudah di start. Okay guys, just check jarak rumah aku sampai ke Kota ni lebih kurang 10 km je. So pergi balik sampai dah 20. Jadi aku tak nak kayuh jauh-jauh hari ni. Macam aku cakap tadi, just untuk monitor kestabilan denyut jantung lah. So kat sini pun aku ada pakai sensor. Dan jam pun, alamak jam pun kita pakai juga supaya cepat. So rantai pun 129 tu, dekat meter tu pun 128 macam tu. So plus minus dalam 2 ataupun 3 lah. So cat ini lagi tepat pun tu. Better kita pakai 2 sensor. Kat jam 1, kat dada 1. Sekejap lagi aku akan lagi hospital UAE. Saya pernah kanan aku ni masjid guys. Atas tadi aku tak rakam hospital UAE. Dan depan ni hidup di kanan boleh masuk UAE campus Negeri Mahkota. Oh, kat sini banyak terkilat kan. Kita tak lah. Tujuan aku kayu hari ni nak tengok kestabilan heart aku, sama ada normal ataupun tak. If tak normal, kita akan join lah lepas siri 1. Hadir tu mungkin hadir untuk lucky draw. Okay guys, adik aku macam nak dah naik. Normal, alhamdulillah normal.
kita nak cari speed yang penting ni gantung je. Okay guys, kat luar sana kita nak apa-apa event, sila pastikan kondisi badan kita tahap yang baik, dan kita perlu buatlah test ni. Okay, kita buatlah some kalau kita selalu bayar tak apa, sebab kita boleh monitor sendiri kondisi kita. Okay, macam aku pakai sensor semua, cuma perlu nak lebih akurat lagi, pergilah buat stress test dekat mana-mana hospital. Okay, cuba. Ini nasihat aku kepada rakan-rakan di luar sana. Even apa-apa pun cara sukan ni, IT trail lah, itu apa, marathon ke apa, check lah. Okay, baru kita tahu kondisi tubuh badan kita macam mana. Penting tau. Agak-agak korang punya target tu lebih daripada threshold dia ataupun maksimum dia, jaga-jaga. Kena beringat. Okay, sukan-sukan juga, tapi nyawa dan keselamatan kita penting. Okay, tu dia dalam pembinaan Masjid Bandaraya. Okay, dah jalan aku tu ada nampak pasal tanjak tu, so reka bentuk dia siap nanti. Aku rasa akan menyerupai tanjak, lambangkan kepahlawanan Melayu. Okay, okay guys, ini adalah dia center di Kota Sas ni. Tu dia galeri. Galeri Kota Sas, di rumah apa ataupun Kota Sas ni ada anak besar, kita ada logo dia. Jadi aku nak kayu ni depan lagi. Okay, ni tasik. Sekejap lagi kita buat pusingan ke depan ni, dan kita masuklah sekejap tu. Okay, tu dia. Kita tulis tasik. Kalau you all perasan kat belah kiri tu, ni lah off-road. Off-road laluan kami biasa masuk, dan masuk off-road lagi cabur lah jalan ni. Tapi hari ni aku seorang diri masuk off-road lah. Aku layak urut, layan kaki. Talk to me, show me all that hurts you did. Soak my shirt in all your tears, so I can talk with you. Speak to me, tales of things that haunt. Okay guys,
kita dah sampai di trafik ya. Okay. The close-ups on your knees. Okay, so dari sini Robi. Sikit. Dia dah kat belakang. Okay, dari sini Robi guys. Okay, dari sini Robi guys. Sekejap, ambil tu kita minum air. Okey. Keterangan tadi yang zero tu sekali sahaja. Yang dekat sini banyak. Okey. Jom. Okay guys, lama kita berehat. Peluh pun dah kering. Jom kita teruskan perjalanan. Lama berehat. Tinggal awak. Okay. So kita melalui jalan tadi balik. So inilah start guys. Outside ni kira dia nak buat new city, nak buat bandar baru Kuantan. Dan kat sini banyaklah bangunan-bangunan komersial dah mula naik. Ada DIY, ada jus kopi, kedai mamak, bersepah. Dulu tak ada. Ada petrol station, ada Putrajaya guys. So aku dalam perjalanan pulang. Jam dah menunjukkan pukul berapa ni? Hampir 9 pagi. Ok, 8.52. So satu lagi. Okay, turun je bukit ni. Kita akan climb. Aku rekod kita climb nanti. Oh, dah bermula. Parah. Oh. Nah, tapi sebelum ni biasa bukit bagi aku. Tapi hari ni 10 ke? 10 km per hour. Okay guys. Ni lah puncak dia. So pasang tu. Orang kalau tengok balik tinggi. Alhamdulillah hari aku okey. So boleh pergi lepas kiri satu. Cuma aku perlukan training yang lebih lah. Dan aku nak membuktikan bahawa strap tu masalah yang ini kan. Okay, ada masalah. Tidak melekah. Okay. Dan
jam aku pun okey. Mungkin dia ada connection dengan yang rosak jam. So hari ni aku pakai thread yang okey dan aku tiba alhamdulillah. That's fine. Thank you. Okay, okay guys, dua bukit dah lepas belakang aku dan boleh lah cakap sikit. Jadi aku dalam perjalanan pulang. Belah kiri aku belah A, belah kanan aku pergi ke Tukpa. Ni belah A. Jadi objektif aku hari ni, aku nak tengok balik dan aku nak tengok stamina aku macam mana. So stable dan aku pastikan lah bahawa strap ni kalau dia dah mekah, bacaan dia pelik, bukan jantung kita yang pelik. Ok, sampai berjumpa lagi di video akan datang. Kadang-kadang aku, kalau aku rajin, aku akan buat video. Ok, aku akan buat video kelahiran kalau ada solo ataupun dengan rakan-rakan, ataupun dalam kayu tu aku buat tutorial apa-apa saja yang aku rasa bermanfaat dan boleh memberi pengetahuan, aku share kan, dan korang pun boleh komen kan dekat video-video aku. Tadi video aku bukan setakat kalimat saja, aku baiki ataupun aku buat video-video penjimatan tu, korang boleh follow lah, dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Ok, sampai jumpa lagi. Bye. Balik-balik.